Maknanya laluan air lah. Mungkin sama ada dia punya fuse, dia punya relay dia ni, ataupun dia punya angin dia ni dah pecah dalam ke apa, tak tahu. Sebab benda ni boleh tukar, ni dengan ni boleh tukar. Cuma spare part tu kadang susah, ada brand tak ada brand yang ada. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, pagi ni aku nak buat kerja sikit. Kerja hakiki aku. Okey, so layan dulu lah. Okey, banyak kerja. Biasalah, ramai yang tanya-tanya apa video lama tak up dah berbulan-bulan. So banyak ke belakang ni, banyak hal lah yang berlaku. Hal berlaku, urusan berlaku, macam-macam lah, banyak urusan. Okay, so hari ni apa aku buat? Kita nak tukarkan pump booster. Dah lama, sebelum ni dia pakai ni, rosak je 6. Lepas tu ni, ini yang lama dulu dekat office lama, dekat office baru tu. Tak nampak pula office dekat so dulu dah. Sekarang pump tu pindah sini, so pun rosak juga. Aku ingatkan elok, rupanya tak function. So pump baru kita ada dekat sini, sama juga model Hitachi. So tengoklah macam mana aku buat. Kita test kejap pump ni, apa masalah tak hidup. Sebab ni pun sambungan okey dah, betul lah kan. Okey, kita try hidupkan. Oh, dia tak function. Air patutnya dia dah keluar dah. Hari aku dah try pancing, dah buka dia punya atas ni. Okay, pancing air, maknanya laluan air lah. Mungkin sama ada dia punya fuse, dia punya relay dia ni, ataupun dia punya angin dia dah pecah dalam ke apa, tak tahu. Sebab benda ni boleh tukar, ni dengan ni boleh tukar. Cuma spare part tu kadang susah, ada brand tak ada brand yang ada. So kita tukar yang baru lah. Okay, aku nak try pump ni okey tak function ni kan. Ni saja aku try. Okay, maksudnya pump function elok. Cuma sekarang ni pump ni, dia punya piping ni, sebab ni incoming air. Incoming ni sepatutnya aku kena kat dalam tong. Sebab sekarang ni incoming ni daripada air incoming, aku kena masukkan dalam tong kat belakang ni. Letak kat tong tu, so baru aku ambil yang existing outlet, dia punya existing out, untuk pergi ke piping sinki apa semua, untuk pantry. So aku kena cabut balik ni, sambung ke sini.
So sekejap lagi aku pump okey function. So nanti aku kena pancing balik air, kita masukkan, baru kita sambung balik. Okay, tunggu sekejap okay, kau tengok je. Okay, dah pasang piping. Okay, air dah masuk, kita buangkan angin dia kan. Okay, so kita check lucu tak. Lucu. Right. Okay, so kita hidup apa? Okay, maknanya okey lah. Menyeru, aku kena taruh tadi white tape pula tak ada. Tak apa dah. Okey, so okey, pump pun dah stop. So kita buka. Wah, pergi sini. Ni pergi ke rumah, ke kat sini. So pump pun jalan cantik. Okay, pump pun dah berhenti. Air kat tangki pun penuh lagi. Alright, so tu lah kerja yang aku buat. Sebab pump jangka hayat dia paling kuat pun paling lama lah, betul-betul tahan lah 2 tahun. Adalah dalam 2 tahun. Okay, so tu je lah untuk hari ni punya video. Apa nanti aku akan update. So ramai sangat yang tanya mana video. Aku ada masa aku buat. Kalau tak ada masa, aku rasa macam malas aku buat. Sebab kadang itu hari pun banyak benda yang aku nak kena uruskan. Sibuk dengan kerja satu hal, lepas tu adalah urusan family matter saya. So apa-apa nanti aku update lah dalam aku punya Facebook. Jadi apa-apa kalau nak tu tengok dalam Facebook. So next time tengok video aku. Okay, jangan lupa like and share. Bye.